Guys, repost dan add to story. Repost dan add to story. Boleh? Repost dan add to story. Saya pun tak share lagi dekat group family ni. Saya share kat group family ni. Repost. Add to story. Repost dan add to story je guys. TikTok. Muka buku tu guys Sophia Jane. Sophia Jane. Lama dia kan. Seminat je lakon. Dia menghayati watak lah. Betul tak? Menghayati watak. Ya Allah. Betul lah. Oh, dah ada dah. Family dah ada dah. Kena shadow agaknya. Titi bukan kena shadow. Kena ban lah. Bukan kena shadow lagi dah. Non gila. TikTok non gila Yalah guys. Perjuangan yang belum selesai. But berjuang je lah. Hadap. Okay. Okay. Saya ringkaskan. Datang dah. Alah, apa lambat ni? Habis dah kena shadow dah. Dah kena shadow dah guys. Nampak tu? Dah 1008 share. Dia datang lah. Baru nombor 1. Dia ada 10 ekor toyol. So baru nombor 1. Sekejap lagi ada dia nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okay. So, orang tu tadi, budak tadi tu kena tangkap sebab Budi Madani. Yang mana nampak tu 2200 dah share dah. Budak tu kena tangkap sebab dia gunakan IC orang untuk beli subsidi Budi Madani. Kan itulah saya cakap. Dia orang sembang bodoh-bodoh ni semua. Oh, minyak kita tak naik. Kita lah paling dalam dunia. Kita lah paling rendah. Dalam dunia waktu semua naikkan harga minyak. Kita tak naikkan harga minyak. Lepas tu yang backup ni, kau tak fikir kepada rakyat. Betul tak guys? Dia cerita pasal Budi Madani. Dia cerita bagi subsidi. Daripada 300 liter, dia turunkan 200 liter. Kesan dia apa? Sudah cerita itu dah. Orang asli tak dapat beli harga subsidi. Orang asli banyak tak ada lesen. Berapa ramai budak-budak tak ada lesen. Sekarang ni, dia wujudkan pula satu kluster pula yang buat jenayah. Buat jenayah apa? Gunakan nasi orang. Gunakan nasi orang untuk beli minyak. Beli minyak harga subsidi. So, jenayah dia adalah menggunakan IC orang tanpa kebenaran. Salah. Ya, salah. Saya tak sokong benda ni. Salah. Tetapi, atas kerana apa? Kerana sebab beli harga minyak murah. Tak pasal-pasal jadi penyelundup minyak. Bukan penyelundup. Jadi penyenayah minyak. Kartel minyak. Inilah yang non kunyit kata kartel tu. Inilah yang dia orang kata nak hapuskan kartel. Kita sekarang memerangi keganasan kartel-kartel. Lepas tu letak polis-polis semua dekat pam minyak. Rupanya yang ini. Jenayah ni. Nah. Lepas tu adalah brother tu kata, oh dekat Sabah-Sabah Sarawak tak ada. Padahal sana lah lagi teruk pasal minyak murah. Lagi teruk jual ke sebelah Indonesia tu. Datang lagi dah. Ini nombor 6 dah guys. Kau tengok share tu. 3,300. View 3,600. Itulah toyol. So tak pasal-pasal. Saya tunjuk video. Okay ni Kementerian
Kewangan memberi amaran keras terhadap perbuatan menebus subsidi Budi Madani RON 95 atau Budi 95 menggunakan MyCard milik individu lain. Menurut kementerian itu, tindakan berkenaan merupakan satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan sewajarnya mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Menerusi satu hantaran di Facebook, kementerian itu mengingatkan orang ramai agar tidak menyalahgunakan MyCard orang lain untuk menebus subsidi Budi 95. Kementerian itu turut menasihatkan orang ramai yang menghadapi masalah atau kehilangan MyCard supaya segera membuat laporan kepada Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN. Terdahulu, seorang lelaki berusia 42 tahun ditahan selepas didakwa menggunakan MyCard milik individu lain untuk menebus subsidi bahan api di sebuah stesen minyak di Gemencih, Negeri Sembilan. Kes itu terbongkar apabila pemilik MyCard menyedari berlaku penebusan Budi 95 atas namanya, walhal beliau tidak pernah melakukan penebusan tersebut sebelum membuat aduan kepada JPN. Dalam pada itu, Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham Alias berkata, kes itu disiasat di bawah Peraturan 25-1-E dan 25-1-O Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 Pindaan 2007 kerana memiliki dan menggunakan kad pengenalan bukan milik sendiri bagi tujuan tidak sah. Kementerian Kewangan memberi... Salah. Ingat gunakan IC orang lain. Salah. Tapi macam saya bagi tahulah, dia buat jenayah apa? Budi Madani. Kerana apa? Kerana mana-mana yang tak ada lesen apa semua ni, dia tak ada kota. Jadi orang-orang ni semua yang ada lesen ni, dia ada kota 200 liter sekarang ni. Jadi ada orang, gunakan IC orang, dia gini, dia tahu nombor IC, contohlah. Saya tahu nombor kunyit tak ada lesen. Mana boleh dia ada Budi Madani? Orang lain. Harun ada lesen motor. Sebenarnya dia dapat harga Budi Madani lah. Beli tu harga minyak Budi Madani. Saya pula pernah tengok IC dia. Jatuh saya nombor IC dia. Saya pun ambil nombor IC dia. So, saya pergi, ni saya tahu tadi. Saya tahu tadi. Tanya dengan dia orang tadi, dia orang cerita macam mana modus operandi dia. So, dia pergi kat kaunter, dia kata, IC tak bawa apa semua. Ada nombor IC. Dia pun bagi nombor IC. KE nombor IC. Dapatlah beli harga Budi Madani. So, orang yang IC Harun tu pula, contoh Harun. Harun dah takut dah tu, LOD nak sampai dah. So, Harun ni pula, sekali dia nak pergi isi minyak, aku punya kota aku dah habis. Aku tak isi minyak lagi, kota aku dah habis. Jadi Harun pun rasa tak puas hati. Dia pergi buat report polis. Bila buat report polis, polis siasat. So, kes ni, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan ambil. JSJK akan ambil. So, polis akan siasat. So, bila polis siasat, polis akan trace pula, kat mana? Dia kan ada data ni kan bergerak. Kat mana? Pam minyak mana? Pam minyak kat Ceras. Tengok CCTV, nampaklah muka Sir ni. Oh, dia ni lah. Kena tangkap, pergi reman. Sebab polis punya standard pula, bila reman, dia tak minta sikit-sikit bang. Dia boleh minta 7 hari, dia minta 7 hari. Lepas tu pula, dia tengok kau pula. Siapa family kau? Kau ni pernah ada kes tak? Itu pasal polis Malaysia ni, kalau kena, dia berangkai semua bang. Tapi adalah good cop, ada bad cop. Bad cop pun ada juga. Jenayah tak buat pun, dikatakan orang tu buat. But, polis punya modus operandi ni guys, sebab tu kenapa polis kita cakap. Sebab dia ada dia punya kaedah dia lah. Kena tangkap lah. So, cuba bayangkan, engkau, oleh kerana engkau tak ada lesen. So, kau kena beli harga minyak mahal. Berapa sekarang? Tak ada lesen, berapa harga sekarang? Berapa guys? Kalau bukan subsidi, berapa harga sekarang ni? Yang non-unik, bangga minyak kita murah. Berapa ringgit? RM4 RM4.26 RM3.85 RM3 lah. Harga Budi Madani RM1 lebih. So, kau tak ada lesen. Tapi kau nak pakai isi minyak kan? So, kau pun pernah tengok member kau ni. Awet ke budak ni? Budak you ni, dia bukannya pakai sangat pun. Dia ni pula ada macam boyfriend. Boyfriend ni kaya. Boyfriend ni kaya lah. Pakai IC dia lah. Dia pun, IC saya bawa lah. Dia pun bagi nombor IC perempuan tu. Dia dapat beli harga. Perempuan tu pula, laki dia, boyfriend dia pula hari tu, dah habis subsidi. Nak pakai girlfriend dia punya subsidi. Pergi isi.
Inilah kes yang berlaku ni. Kes yang tadi ni dekat Mahkamah Sepang ni, kes tu lah. Sebab budak umur perempuan 19 tahun, dia fikir, oh dia ni ada boyfriend. Boyfriend dia mesti payung kembang kan. Dia tak tahu boyfriend dia pergi dating dengan perempuan lain. Habis subsidi dah. So kena pakai subsidi girlfriend dia tu. Kita tengok, kota dah habis. Ada orang pakai. Buat report polis. Guys. Sekali saya nak bagi tahulah kan. Dia menyusahkan pihak polis. Come on lah guys. Betul tak? Betul tak betul? Benda ni menyusahkan pihak polis. Salah. Ya, salah. Jenayah dia sebab minyak. Sebab kota tu. Ada banyak lagi kes jenayah yang lebih penting yang polis patut siasat. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni, kes scammer, kes penipuan itu, dia orang ni, mata wang palsu, macam-macam kes. Lagi, dah lah polisi kurang, pegawai anggota kurang. Nak kena siasat kes, guna IC orang sebab beli harga subsidi. Inilah guys. Minyak ni milik negara. Guys, minyak ni milik negara. Cuba kita fikir. Ini hasil negara kita. Semua rakyat berhak mendapat manfaat faedah daripada hasil bumi Malaysia ni. Betul tak betul cakap ni? Semua rakyat berhak. Kau ada lesen ke tak ada lesen ke, semua rakyat berhak sebab ni hasil bumi. Kita rakyat Malaysia, warga negara. Kenapa kita nak jadi macam warga asing? Oleh kerana tindakan polisi dan dasar non-kunyit Anwar Ibrahim Banduan ini, menyebabkan ini yang berlaku, rakyat tak pasal-pasal jadi penjenayah. Sebab nak survive, macam orang pergi curi susu untuk anak, apa semua kau tengok tu kan. Jenayah. Salah. Tapi sebab apa? Sebab dia nak survive. Sekarang ni, inilah dia. Korang nampak tak? So kalau non-kunyit tu bukan Dajjal, siapa lagi? Minyak ni, minyak milik negara. Hak kita semua. Kenapa kita jadi macam gini? Fikir guys. Dah macam jual belacan dah, kena ada lesen pula. Kau tengok tu. Tak zalim ke saya tengok? Come on. Ada 4,004 dekat TikTok ni, ada 1,008. Tak zalim ke? Zalim ke tak zalim ni? Saya tak pertahankan orang yang ambil IC orang. Memang salah. Salah tetap salah. Tetapi punca dia kenapa? Sebab minyak. Kau faham tak? Zalim. Ni kezaliman. Siapa sokong non kunyit? Kau subahat zalim. Sebab tu bila geng-geng sumuk ni cakap non kunyit, aku sebab zalim depan mata. So budak tadi umur dalam anak 3 orang. Anak 3 orang. Dia dah kena bawa keluar kan. Tapi nak tanya juga. Masa kau buat tu kau tak gini punya masalah, musibat. Betul tak betul? Betul ke tak betul? Alasan dia sebab apa? Mengelakkan yang kena terkesan teruk ni warga asing ke kita? Bagi tahu dekat saya. Yang terkesan sekarang ni warga asing ke kita rakyat Malaysia ni? Penjenayah. Inilah guys. Kegilaan banduan. Apa? Kegilaan banduan yang nak kita ni jadi gila macam dia. Kau tengok betul-betul.
Dia ni dah gila mental lah Anwar Ibrahim ni. Dia nak kita gila macam dia. Dia dah lah banduan. Dia nak kita ni semua jadi banduan macam dia. Hai ya Allah. Jadi guys, dalam isu ni saya minta berpesan-pesan lah pada ahli keluarga, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Yelah, teruk macam mana pun jangan buat jenayah. Jangan gunakan IC orang. Jangan gunakan IC orang yang kau tak kenal. Ahli keluarga tu lain cerita lah gang. Pergi mampu lah dengan dia orang ahli keluarga. Dia gini, benda ni salah bila ada laporan polis dibuat. Ingat dia jadi salah bila laporan polis dibuat. Sebab tu yang berlaku ni. So berpesan-pesan dari keluarga, kawan-kawan saudara mara, walaupun kau tahu nombor IC dia, tapi sebab dia tak bagi izin, jangan. Kalau orang tu buat report, kau kena tangkap. Bang, kalau kau gunakan, dia bukan pasal minyak tu, tapi dia tuduh kau sebab kau gunakan IC orang. Masuk mahkamah, patut kau kena hukum penjara. Kau bayangkan, kau masuk penjara, orang semua masuk penjara steady punya kes, melainkan kes menoron lah. Dia kena toron balik. Kes apa? Saya, scammer. Dia panggil scammer lah. Scammer apa? Budi Madani. Kau rasa kalau kau kena ni, kau masuk dalam penjara, orang tanya kes apa, orang semua kes pecah rumah lah, apa semua kan. Kes apa? Scammer apa? Budi Madani. Kau rasa tak ada muka lah bang. So pesan dekat kawan-kawan, saudara mara, semualah yang mana kau kenal ni, tolong sampaikan mesej ni. Jangan gunakan IC orang untuk beli harga minyak. Tak apa guys, kita bertahan, kita bersabar. Hadap dia dulu, hadap. Ni peperangan ni, hadap dia. Kita nak selamatkan negara. Sebab itulah apa saya cakap, misi kita selamatkan negara. Yang bodoh-bodoh je tak nampak, ataupun memang sengaja tak nampak, kata ni semua benda nak politik. Politik kepala otak kau. Ni misi nak selamatkan negara Malaysia ni. Siapa sokong orang kunyit gon? Kalau tak kata tak zalim lagi, memang bodoh lah korang. Sabar Boleh sampaikan mesej ni. Sabar. Ini zaman edan. Zaman edan, zaman pemimpin gila. Banduan jenayah, rasuah, salah guna kuasa dah lewat. Itulah zaman edan ya. Tu sampaikan pada keluarga, jangan. Please, saya tak nak tengoklah, dengar apa semua cerita. Tadi pun saya rasa, kau bayanglah. Sekarang korang dengar cerita yang saya cakap ni, apa perasaan kau? Cakap apa? Kes ni, yang mana dia ni kena tangkap, kena lock up, tuduh mahkamah sebab guna IC orang, sebab beli minyak Budi Madani. Cuba cakap dekat aku, kau rasa lah bang, salah memang salah, tetapi ini bukan tipu kad kredit, ini beli harga minyak murah. Tapi itulah guys, ini ujian untuk kita lah. Kedepan ni lagi parah. Sebab apa? Saya akan buka. Get ready tak report tak. Bila Toyo tu masuk kau tengok, start lah. Share 4,200, nampak view 4,400.